Dekat tanah suci, ada ayat nampak macam biasa tapi boleh rosakkan adab dan boleh mengurangkan pahala jemaah-jemaah semua. Apakah itu? Jom dengarkan sama-sama. Yang pertama, sabarlah, ini ujian. Bila orang tu tengah penat, bila orang tu tengah sakit, kadang ayat tu boleh buatkan dia rasa kurang difahami. Mungkin dia akan berfikir yang dia lampau mengeluh sampai orang lain pun cakap macam tu. Yang kedua, aku yang paling teruk dari dia. Di tanah suci, tiada pertandingan berkenaan yang siapa paling teruk. Semua datang sebagai hamba Allah yang nak menyucikan diri daripada dosa-dosa yang lalu. Yang ketiga, dah biasa dah pergi umrah. Bila sudah biasa pergi umrah, kita pun akan mula hilang rasa tawaduk, hilang rasa syukur dan boleh menimbulkan rasa riak kepada diri. Kalau bermanfaat, boleh save video ini dan boleh juga share kepada bakal jemaah umrah. Kalau nak tahu tips umrah dan aplikasi-aplikasi menarik, boleh sahaja follow kami dan stay tune pada masa yang akan datang.